Pagi dah keluar, tak keluar pagi nanti bertemu dengan jam. Masuk dalam kereta dah jumpa jam, dah jumpa abang jam. Pagilah pagi. Jumpa abang jam, Mak Ming, Mak Bandang semua jumpa. Sinar pergi ke pejabat, bertemankan abang jam, bertemankan SY, Kril dan KI. Sampai pejabat pukul 9. Petang karang balik, bertemankan Najman, Nun Mim Jim Nun Najman, pat. Sampai di rumah lepas maghrib pukul 7.30, pukul 8 tuan-tuan. Kadang-kadang pukul 9 balik ke rumah, anak dah tidur. Keluar dari rumah, anak belum bangkit dari tidur. Jadi rutin hidup mereka seperti ini. Bila yang masa mereka nak jumpa jiran sebelah menyebelah? Jiran sebelah menyebelah pun tak jumpa tuan-tuan. Tak kenal Kak Nah, tak kenal Abang Lan, tak kenal Pak Soot, tak kenal Pak Yasin. Yang kenalnya Kak Limah je, sebab dah jadi hantu. Jadi hantu maka kenal lah kita. Kak Limah, hantu Kak Limah dah balik. Jadi kita nak bagi tahu kepada kawan-kawan yang teruja dengan hantu Kak Limah ni, kita nak bagi tahu pada kawan-kawan kita, janganlah takut hantu Kak Limah. Jangan takut, itu hantu makhluk Allah. Bukan ada power apa-apa pun yang kita takut benar. Kenapa? Jadi kehidupan mereka tak kenal jiran. Sabtu Ahad pun tak kenal jiran. Jiran pergi ke zoo negara, pergi ke muzium negara, pergi ke KLCC, pergi ke Chowkit, pergi ke Jalantar, pergi ke Lost World of Tambun. Tadi siang saya dengan keluarga pergi Lost World of Tambun. Jauh, nak jumpa satu pasangan daripada Batu Pahat, Johor. Ada keluarga ke di sini bang? Tak ada, saja datang daripada Batu Pahat datang ke Ipoh. Nak kenal apa itu Lost World of Tambun. Jadi bila kita nak kenal jiran ni tuan-tuan, entahlah, tak tahu bila nak jumpa. Yang kita yang duduk di Taman Sejahtera, Taman Cahaya ni, kita keluar kerja pun 7.45. Pejabat di Kampar masuk kerja pukul 8, 15 minit. Balik nanti pukul 5, sampai di rumah 5.30. Ustaz, pergi 15 minit, balik 30 minit. Macam mana boleh jadi 30 minit? Biasalah, kita minum dulu. Dia pergi perkena dulu, tarik kedai mamak. Jadi balik lambat sikit. Jadi kita di Taman Sejahtera, Taman Cahaya ni, kita boleh jumpa jiran-jiran kita tiap-tiap hari. Tetapi yang mengherankan kita, saya diberitahu oleh Ketua Polis Daerah Kampar, Tuan Aziz Saleh. Dia kata, Ustaz, kami kurang dapat maklumat dari masyarakat berkenaan terjadi jenayah. Kurang maklumat Ustaz, kami digerakkan. Pusgerakan ni tempat mengumpul maklumat, hotline. Telefon, Encik tolong kereta saya kena curi. Kat mana? Taman Sejahtera. Nombor rumah berapa? Sekian. Encik, beg saya kena ragut. Dekat mana? Dekat Maybank Kampar. Mana? Tepi jalan. Maklumat tak banyak tuan-tuan. Jenayah berlaku tapi maklumat yang diterima tak banyak. Yang ini yang saya rasa antara sebab kenapa ceramah ini diadakan. Untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan kembali menghayati konsep kejiranan. Bukan saja saya diberi amanah untuk berkongsi sedikit ilmu dengan tuan-tuan, menyampaikan nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi Nabi SAW sendiri pun pernah menyatakan, selalu benar Jibril pesan-pesan kepada aku tentang jiran ni. Hari ni cerita, ya Rasulullah,
Ya Muhammad, jaga jiran. Besok, Ya Muhammad, jaga jiran. Lusa, Ya Muhammad, jaga jiran. Tulat Ya Muhammad pesan-pesan kepada sahabat tentang jiran. Tiap-tiap hari Jibril pesan kepada Nabi tentang jiran. Hatta zanantu anau sayuwarithu, sehingga aku rasa jiran ini boleh mewarisi harta benda aku. Jibril pesankan kepada Nabi, selalu Jibril pesankan kepada Nabi tentang jiran ni, menunjukkan jiran ini penting. Pentingnya konsep kejiranan itu diterapkan dalam kehidupan kita. Sampai Nabi pun, Nabi orang yang paling baik. Khairul bariyah nazara ilayya. Nabi ini dikatakan khairul bariyah, sebaik-baik manusia dalam dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orientalis pun mengakui. Dalam banyak-banyak pemimpin di dunia, Muhammad, the Prophet Muhammad, berada di tempat pertama. Lebih tinggi daripada Konfusi, lebih tinggi daripada Tao, lebih tinggi daripada Gautama Buddha, lebih tinggi daripada Napoleon Bonaparte, lebih tinggi daripada Benito Mussolini, lebih tinggi daripada Adolf Hitler, lebih tinggi daripada John F. Kennedy, lebih tinggi daripada Barack Obama sekalipun. Lebih tinggi lagi daripada Muammar Gaddafi pun. Nabi SAW ni kedudukannya pemimpin dunia terbaik. The Prophet Muhammad, peace be upon him, PBUH, peace be upon him, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau dah Nabi Muhammad SAW pun dipesankan oleh Jibril tentang jiran ini, menunjukkan jiran ini penting tuan-tuan dalam kehidupan kita. Memang kehidupan kita, kita boleh urus sendiri. Kita boleh jaga sendiri rumah kita, tak perlu pada jiran. Ya. Kita boleh balik kampung, kunci pintu rapat-rapat, start enjin kereta, kita balik kampung. Balik kampung, boleh, tak ada masalah. Jiran tak tahu pun tak apa, rumah kita dah kunci dah. 10 mangga kita tahu kunci kat rumah kita. Kunci mangga kunci tu, mangga tu 10 kat rumah kita tahu. Dekat pintu pagar, dekat grill, pintu depan, pintu bilik pun ada mangga sekarang. Bahaya ustaz, saya nak dara 5 orang. Saya buat grill pintu rumah nak dara saya tu, saya buat grill ustaz, ada mangga lagi ustaz. Bahaya ustaz. Saya baru dapat tahu ustaz, ada satu kes di Krian, seorang anak dara tinggal seorang. Kawan-kawan sebilik balik kampung, cikgu-cikgu dia seorang tak balik. Orang samun rumah dia dan orang rogol dia. Saya dapat tahu ustaz, budak perempuan ni baru sudah bertunang ustaz. Allah. Tak dan tunang nak rasa orang lain rasa dah. Minta maaf guys. Tak dan tunang nak kahwin nak rasa orang lain dah resmi dulu dah. Dah buat kenduri dah pun. Cuba kalau kawasan perempuan ditinggal, jiran-jiran itu mesra, ada ikatan yang kuat. Saya percaya orang tak berani nak masuk menyamun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab jiran-jiran rumah lu. Wa jaga rumah wa, lu jaga rumah lu. Kan? Walaupun rumah sebelah tu rumah sewa, yang sewa nurse hospital, yang sewa cikgu sekolah, yang sewa kerani pejabat, rumah sewa, budak-budak sebelah tu pun tak berapa nak kenal kita, masing-masing macam tu lah. Kerja pagi, balik kerja petang, kadang-kadang salam pun tak bagi. Dia bagi salam Assalamualaikum, dia bagi salam dekat orang dalam rumah, bukan bagi salam kita. Tapi dia tetap jiran kita tuan-tuan. Jiran kita tu.
Nabi pesan apa tuan-tuan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jirannya. Walaupun jiran itu tak kenal kita pun. Hatta walaupun jiran itu bukan manusia beragama Islam, dia beragama Kristian lah dia, agama Hindu lah dia, agama Buddha lah dia, tak ada agama pun ada, tak ada agama pun ada. Macam mana boleh tak ada agama, Ustaz? Yelah, saya tengok dia tak balik kampung pun. Christmas tak balik, Berapa beli tak balik, Tahun Baru Cina tak balik. Habis dia raya pun saya berkata, Ustaz, tak ada agama kan Ustaz? Jiran kita tu, ya? Hatta walau dia beragama Yahudi sekalipun, dia tetap jiran kita. Sebab itu Nabi SAW kata, siapa yang mengaku beriman dengan Allah dari hari akhirat, maka muliakanlah jiran dia. Ya, ambil tahu, ambil berat. Tapi kita ni kak, ambil berat tak mana kak? Tengok budak tu pakai lawa-lawa, kita ambil berat. Tengok budak sebelah rumah tu, ini kita sama-sama ahli busra tingkap ni kak. Tengok budak sebelah rumah tu, make up dengan eyeshadow, blower, lipstick, nak ke mana tu? Tu pula ada kereta pula tunggu depan rumah pula. Kereta pula wajar. Macam aku kenal je kereta wajar ni, tapi dia mana ya? Kereta wajar color gold. Pelik pula bukan pelik perak. Macam aku kenal je pelik wajar ni, tapi dia mana ya? Mengatur tu, kan? Keluar jumpa jantan lah tu. Biasalah budak-budak ni dah besar nak mengantan. Yang itu kita ambil tahu tuan. Tengok Kak Limah janda, rumahnya di ujung sana, nombor 5 Perseran 1. Di depannya masjid, di sebelahnya minimarket. Kakak kalau yang otai-otai sikit kena tahulah. Nombor 5 Perseran 1 ada di ada dalam radio nasional. Sekarang